Dekat tangan saya ini adalah 10 gram gold bar keluaran Public Gold. 10 gram ini boleh buat apa? Jom saya kongsikan. Yang pertama, kalau tuan-puan ada satu keping, boleh pergi umrah dengan selesa. Dan yang kedua, bagi yang bujang, boleh kumpul sehingga 6 keping, anda boleh kahwin tanpa hutang. Dan yang ketiga, kalau kumpul sehingga 10 keping, anda boleh pergi haji dengan package T20. Bagi anda yang nak jadikan dana kecemasan, cukup kumpul sehingga 15 keping 10 gram ini. Bila anda susah, anda tidak susahkan orang lain. Dan bagi yang ingin jadikan deposit rumah pertama, boleh kumpul sehingga 8 keping. Anda boleh beli rumah bernilai setengah juta ringgit. Dan untuk bakal pesara, boleh kumpul sehingga 100 keping 10 gram ini. Anda boleh bersara dengan selesa tanpa harapkan pencen. Anda boleh miliki 10 gram emas ini dengan cara menabung emas sikit-sikit dalam ekor emas Gap Public Gold. Caranya sangat mudah, pendaftarannya pun adalah percuma dan tidak ada komitmen bulanan. Apa yang penting adalah konsisten menyimpan hingga capai target gram yang diperlukan. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh klik link di bio atau klik pin video yang saya sediakan langkah daftar ekor emas Gap Public Gold. Saya akan bantu sebaiknya cara dan langkah mudah simpan emas di Public Gold.